dalam memikul amanah dan dipertanggungjawabkan kepada kami. Yang kita anggap kebolehpasaran dalam di alam pekerjaan nanti. Pagi hari menanam padi, petang dituai hasilnya nanti. Ilmu, adab dan bakti disemai di sini. Moga berjaya pelajar UC Tati. Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya menjemput yang berbahagia. Bila keluar nanti, you will miss this moment. Dia pengalaman bersukan, berseronok, berpasukan, naik gunung, turun gunung, main bola, masuk pertandingan dan sebagainya. Tahniah kepada majlis pengelola, tahniah kepada semua penasihat-penasihat kelab, jurulatih-jurulatih sukan yang telah bertempus lumus berusaha mendidik, membimbing persatuan dan pasukan sukan masing-masing. 2-3 musim berlari. Terima kasih. Dan pemenang anugerah program terbaik MAKKP 2025 ialah program Citra Negaraku SRN UC Tati. Dan pemenang anugerah kelab persatuan terbaik MAKKP 2025 ialah Kelab Kesenian dan Kebudayaan KDK. Dan pemenang anugerah olahragawan UC Tati 2025 ialah Muhammad Fahrin Aiman bin Gusmizan. Dan pemenang anugerah olahragawati UC Tati 2025 ialah Nurul Aisyah Nazirah binti Muhammad Rozi. Dan pemenang anugerah penasihat Kelab Persatuan Terbaik MAKKP 2025 ialah Puan Nur Zamziah Al-Zanizam. Dan pemenang anugerah jurulatih sukan berfokus MAKKP 2025 ialah Syed Muhammad Imran Asuja. Dan pemenang anugerah ikon pelajar lelaki UC Tati 2025 ialah Muhammad Irfan Haziq bin Muhammad Zafar. Anugerah seterusnya ialah anugerah penerima insentif atlet UC Tati yang mendapat podium kejohanan KPT Kebangsaan 2025. DSP Wan Muhammad bin Wan Jaafar Timbalan Ketua Polis Daerah Kemaman. Seterusnya, Puan Nur Hayati binti Ahmad, Pembantu Penyedia Sukan Daerah Kemaman.